kita nak ke Bandar Melaka. Kita singgah dulu dekat dengan pantai Tanjung Puteri. Tapi sepanjang pantai ni ada senggaraan pantai-pantai di tepi laut ni. Orang tengah duk baiki semua pantai-pantai ni. Tambak lah, mungkin nak tambak lah pantai. Untuk cantikkan lagi kot no. Stop dekat dengan pentas budaya Pantai Puteri. Itu keadaan pantai dia, laut. Diletakkan kun-kun lah untuk buat senggaraan. Suasana atau pemandangan sebahagian daripada pantai Tanjung Puteri, dan kawasan ini tempat teduhan dan juga menjadi tempat nelayan ataupun orang awam lain lepak-lepak kat sini. Betul yang tempat kami berhenti ni ada hotel satu kat sini. Hotel dia Puteri Bay Hotel Melaka dan menghadap ke laut. Oh, ada Medan Selera. Medan Selera ni nama Medan Selera Pantai Jaring. So, kemudahan asas tu cukup lah, lengkap kat sini. Mana ni? Daripada Perlis. Dekat ni? Nak pergi ke Bandar Melaka sekejap. So, permainan tradisi ni, dam. Tradisi ni. Siang lepak kat sini lah. Ni semua orang bersara ni. Oh, semua orang bersara Bersara je. Alhamdulillah. Bot nelayan ya, dia orang parking kat sini lah. Rosak, nak dibaiki. Ni kawasan dia. Kawasan ni sebenarnya berlaku hakisan. So sekarang projek tambun tebus guna balik lah. So dia orang tambun pasir balik. Nak bagi air laut tu dia mempah di sana je lah. Aktiviti perjumpaan kat sini. Orang-orang pencen daripada nelayan. Bersara ni. Kita nak bergerak pergi ke Bandar Melaka. So tempat ni sesuai yang lah kalau bawa anak-anak apa semua sekali. Cuma yang tak sesuainya, bukan tak sesuai lah. Kawasan ni tengah dibuat apa? Construction lah. Pembaikan, senggaraan pantai. Pasar jualan pagi kat sini. So macam-macam jenis sayuran ada kat sini ya. Belacan, cincaluk. Ikan kering pun ada Ikan kering pun ada Setiap hari buka kat sini. Kerana hari ni hari Jumaat. So dia orang tutup awal lah kat sini. Long Taufu Pantai Puteri. Kita risik ada ni, kita apa? Lampung untuk budak-budak mandi-manda. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your one.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cantik apa? Anggih kabin di dalam Bandar Melaka ni. Ada payung pun ada. Dia akan jajan dua jenis. Memang nostalgia ni dan jajan ni dengan apa radio lama. Cantiknya. Apa nama konsep ni? Ni boleh tanya ni, mirror mirror on the wall. Who's the prettiest woman of all? Oi. Syok juga ni. Malam ni rehat tu ni. Jangan tak terjaga pula. Tempat letak kaki pun ada. Tu, nak letak kaki ha. Letak kaki. Ni nak baring dulu Zat boleh tak? Nak baring Zat. Oh. Oi, memang sedap tidur ni. Kalau kat ruang ni pun elok dah. Bilik ayak takkan dia tak jaga elok kan? Bilik ayak. Oh, bilik ayak macam macam duduk dalam tempat yang Luas lah bilik air dia. boleh bermimpi ni. Luas. Jangan kata. Ni, ada lukisan. Memang mimpi semua. Macam bukan duduk dalam tandas ni. Pula dah. Lukisan dia pun cantik. Cantik je lampu. Rumah kita tak boleh kan pasal lampu macam ni bang. Boleh. Ini sebagai contoh kita ni no. Cantik semua. Lupa bawa sabun ke apa ni dia. Sabun ada, shampoo pun ada. Towel, face towel pun ada. Kalau rasa Pagi-pagi rasa sejuk. boleh guna ni water heater. Apa? Syok yang apa? Nak masak nasi? Boleh. Panaskan. Oven toaster. Oven toaster. Seret elektrik. Dalam ni. Nak terayak. Dalam ni apa dah? Ada pinggan, ada chopstick, ada mak. Atas ada Sediakan kopi. Ada ke? Ada. Kopi Melo semua sekali. Kopi, sugar, Wah, puas hati lah. Sini macam mini bar lah. Kan abang kan? Mini bar. Lepas tu ni ada mini fridge. Bagi atas ada lagi satu bilik. Katil Queen. Cottage ni boleh tampung antara 4 dengan 5 orang lah. Dia baru sampai di sini. Mak baru sampai macam ni. Cina nak beli sate. So, sekarang kami berada di mana ni? Batu Berendam Berendam. Sementara nak tunggu tu, Betul. Yong Taufu, anak dok patok. Berkena sate bawah pokok. Warisan ni. Warisan. Kami berada di Medan Selera Batu Berendam yang berbaris tu memang ramai sangat-sangat. Dan tu cuma dia baris untuk apa? Untuk dapatkan number Yang Taufu. Cina makan apa? Telur bungkus. Kita semua lagi buang.